Tak benar guru, cikgu adik kakak buat konten dengan budak sekolah adik kakak. Jadi adik kakak, video ni ngam takak pada malam ni tanggal 29 bulan Tanwakum 2018 ketika jam pukul 9 malam adik kakak. Jadi adik kakak, kalau kita kecek learning, orang pakat ada kecek kreator belaka. Semua tu pakat jadi kreator. Hamba pun jadi kreator juga. Semua orang ada buat video lepas dalam media sosial tu pakat jadi kreator kerana cari hasil pendapatan duit pitih melalui platform sosial media adik kakak dia. Maka adik kakak, kerananya learning ni banyak orang jadi kreator. Tak kira orang motong pun jadi kreator, orang buat padi pun jadi kreator. Ya mudah. Mudah. Beri kemudahan dan juga jadi peluang bagi mereka masing-masing. Kru sendiri ni pun jadi kreator. Maka adik kakak, pada hari ni ke pihak Puan Patriawan Panoi, beliau ni merupakan Timbalan Setiausaha Suruhanjaya Pendidikan Asas ataupun rong lekhatikan Kanak-Kamakan Seksakan Puntan adik kakak. Beliau waktu sepucuk surat untuk beri peringatan kepada guru cikgu hendak mengajar sekolah budak masing-masing ni. Dia katanya, guru cikgu kalau guru cikgu mana hok pasal dak buat konten, dak buat video dengan budak-budak sekolah ke apa tu, kalau boleh kak padai tak benar dah adik kakak dia kecuali buat video hok ada kaitan kena mengena dengan hang ngaji tu lain kira. Hok pasal dak buat konten biasa, kabar-kabar panggil budak mai berjoget, kabar-kabar wak lolok kok tu kok ni adik kakak asal kak nak waktu buat konten, nak waktu buat video dengan budak sekolah, jadi tak benar sama sekali. Sebab apa dia adik kakak dia dengan kerana dia katanya perbuatan ataupun kelakuan seperti itu saat ni boleh menjadikan melampaui hak asasi kanak-kanak, lembat siti kongdek adik kakak dia. Tu dia. Tapi kalau kru nak buat dalam bilik sore, tak ada nampak budak sekolah, tak ada kena panggil budak sekolah mai buat konten sekali, hak tu lain kira tak ada gapo lah. Hak ni duk royak ni adik kakak, kalau pasang duk dia buat konten panggil budak mari. Kecuali guru tu saat ni dapat kebenaran daripada ibu bapa budak sekolah tu, tak apalah adik kakak dia. Tu dia ni ada satu maklumat baru yang boleh berkongsi siapa menyapa kepada adik kakak. Lagu mana adik kakak berpendapat tentang maklumat khabaran ni, cuba komen mari di dalam ruang komen kita di bawah. Tapi kalau adik kakak ada duit pitih nak buka banci, buku bank ataupun buku banci sahkon Omsap Ibnu Affan ni adik kakak, hari ni kita buka banci dengan dia, adik kakak ada hak, ada peluang untuk nak rebut khisi pergi buat umrah 10 khisi, motosikal lagi dan juga telefon iPhone adik kakak, iPhone 17 adik kakak dia. Bukan sekadar tu, kalau adik kakak download aplikasi Ibnu Affan pun juga ada peluang seperti itu saat ini juga. Buka banci taruh duit longhun turun seheme bersama dengan koperasi Ibnu Affan, juga adik kakak akan ada peluang bersama dengan mereka. Jangan lupa tu adik kakak, setiap kali kita nak taruh duit, nak longhun, nak buka banci, ingatlah kepada koperasi Ibnu Affan. Setiap cawangan tuk saka berhampiran dengan rumah adik kakak kita belakang.